Jenis-jenis kefungsian tangan dan aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. Seperti yang kita sedia maklum, setiap individu memerlukan kefungsian tangan yang normal untuk menjalankan aktiviti seharian dengan baik. Aktiviti seperti makan, memasak, berkebun, dan menulis memerlukan prehensi tangan yang baik untuk memenuhi kefungsian seharian individu. Akan tetapi, individu yang mempunyai masalah tangan seperti kebas, sakit, kurang kekuatan akan menjejaskan kefungsian kehidupan seharian. Disarankan kepada individu yang masalah tangan untuk melakukan aktiviti yang dicadangkan oleh terapis cara kerja dengan teknik yang betul bagi membantu meningkatkan kefungsian tangan. Jadi, apakah aktiviti yang boleh dilakukan di rumah? Sebelum itu, mari kita lihat jenis-jenis kefungsian tangan dan kegunaannya di dalam kehidupan seharian. Yang pertama, tip pinch. Tip pinch digunakan untuk mengutip atau memegang objek halus dan kecil dengan tepat seperti memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Yang kedua, pad pinch. Fungsi pad pinch adalah memegang objek kecil seperti memasukkan duit shilling ke dalam tabung. Seterusnya, lateral pinch. Fungsi tangan ini biasa digunakan semasa memegang kunci untuk membuka kunci almari, pintu rumah, dan kunci laci. Yang keempat, three-jaw chuck pinch. Biasanya digunakan semasa memegang pensil atau pen ketika menulis. Yang kelima, hook grabs. Kebiasaannya digunakan ketika membimbit beg tangan, memegang plastik memberi belah, dan memegang tangkai baldi. Yang keenam, cylinder grabs. Digunakan semasa memegang atau mengendalikan objek yang berbentuk silinder seperti tin air minuman dan memegang handle motosikal. Yang ketujuh, spherical grabs. Digunakan untuk memegang objek yang berbentuk bulat seperti bola tenis, buah apple dan oren. Seterusnya, ini adalah antara cadangan aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bagi meningkatkan kefungsian tangan. Untuk tip pinch, aktiviti yang boleh dilakukan adalah mengutip objek yang kecil seperti beras, kacang dal, kacang hijau dan kacang merah. Disarankan untuk bermula dengan saiz yang besar dahulu, diikuti dengan saiz yang paling halus. Bagi aktiviti untuk pad pinch, boleh menggunakan penyepit baju. Bermula dengan penyepit baju jenis plastik, diikuti dengan penyepit baju aluminium yang lebih keras atau bermula dengan penyepit baju yang kecil ke besar. Seterusnya, aktiviti untuk lateral pinch dengan menggunakan tuara yang dilipat dua, mencubit hujung tuara sekuatnya dan menahan selama 10 saat. Aktiviti ini perlu diulang sebanyak 5 ke 10 kali. Three-jaw chuck pinch juga menggunakan tuara yang sama, mencubit hujung tuara menggunakan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah sekuatnya dan tahan selama 10 saat. Ulang sebanyak 5 ke 10 kali. Hook grasp pula boleh menggunakan getah, menarik dua hujung getah dan tahan selama 10 saat. Aktiviti ini juga boleh diulang sebanyak 5 ke 10 kali. Untuk cylindrical grabs pula, menggenggam tuara yang digulung berbentuk silinder sekuatnya selama 10 saat dan lepas. Ulang aktiviti ini sebanyak 5 ke 10 kali. Bagi spherical grabs pula, menggenggam bola senaman selama 10 saat dan lepas. Ulang aktiviti ini sebanyak 5 ke 10 kali. Bermula dengan bola senaman yang lembut diikuti bola tenis yang keras. Terima kasih atas kesudian menonton video edukasi ini. Diharap video ini dapat menjadi panduan dan bimbingan. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor yang tertera.